Okey, sebenarnya tajuknya ialah apa nama tadi? Syarikat MWay dan juga mengapa MWay. Jadi saya rangkumkan sebenarnya benda yang mudah ialah kenali MWay. Sebab sekarang saya tahu anda semua sudah pun daftar jadi ABO. Dan sekarang sudah pun ada yang baru nak mula, ada yang dah mula, tapi ada yang mungkin sangkut-sangkut ataupun tak berapa faham dengan MWay. Jadi tugasan pertama dalam presentation saya yang pertama dalam JB, John Bina Boros ni ialah nak dedahkan pada anda ialah apa dia MWay. Mesti kenal dulu apa dia MWay ni. Syarikat apa MWay ni? Tiba-tiba ramai orang buat, tiba-tiba ramai pula yang berjaya dan siapa apa di sebalik MWay ni. Okey, sebelum itu itu MWay lah. Ini saya kenalkan diri saya. Mungkin ada yang di kalangan yang datang hari ini mungkin tak kenal saya kan. Sebab saya kan bukan artis, saya tak ramai orang kenal. Jadi saya kenalkan diri. Okay, saya founder Emerald dalam MWay. Okay, saya mula buat MWay tahun 2016. Saya hujung 2016 tapi bergerak aktif 2016 tapi awak daftar pertengahan dalam bulan 6 2016 tapi start aktif dalam bulan 11. Daripada bulan 11 2016 terus buat terus pecut 2017 tu kita dah dapat pergi LS Hawaii. Start daripada 2017 sampailah hari ini 2025 saya dah qualified ALS setiap tahun lah. Yang terbaru ni ialah saya akan pergi Budapest dan Vienna. Surat pun dah, email pun dah sampai dan pergi bulan 4 nanti. Cuma empat gaya macam saya tak tak macam tak orang kata tak Vienna dengan Budapest ni tak bukan kata tak berapa anu lah tapi sebab kita dia punya suasana tu lebih kurang Paris, kita dah pergi Paris kan. Ha, sebab kita ada benda lain yang nak buat. Yang bestnya dengan MU ni ada beberapa kali juga kita tak pergi ke ALS, contohnya macam Sydney masa tu COVID, mana Istanbul dibatalkan sebab ada bom tu kan, jadi dibatalkan. Yang bestnya MU pulang balik, bayar balik pada kita 25,000. So 25,000 tu banyak sebenarnya dan kita boleh gantikan trip tu boleh pergi part lain. Sama je pergi Budapest dan Vienna ni. Mungkin sebab ramai yang tahu ni, saya lihat dalam apa yang MBA bagi, tak ramai mungkin yang pergi, cuma ada satu trip saja bulan 4. Jadi tak ramai, kita pun tak seronok lah ramai kan. Jadi mungkin saya dah bincang dengan rumah saya, mungkin kita ambil duit saja, tapi kita akan pergi ke tempat lain, bawa anak. Sebab saya dah janji dengan anak saya 2 orang, untuk bawa dia pergi umrah sebagai hadiah dia untuk sebab dia habis hafiz Quran 30 juzuk 2 orang, nombor 1 nombor 2 tu mungkin kita bawa ke sana lah. Jadi kita boleh gunakan duit daripada sini juga untuk benda lain. Itu yang bestnya dengan Amway. Melancong pun free, masih melancong pun dia kasih duit and then kalau tak pergi pun dia kasih lagi apa dia pulangkan balik lagi duit. Okay? Itu sedikit pasal saya lah. Ini ialah arwah Cikgu Zaidah, arwah isteri saya. Okay? Dia meninggal pada 2022. Sudah sini dah 3 tahun. Okey, seterusnya kita nak tahu pasal Amway. Siapakah pengasas Amway? Siapa yang mula-mula tubuhkan Amway? Dalam setiap perniagaan mesti ada orang yang tubuh yang daftar perniagaan Amway itu siapa? Kalau anda buka kedai apa pun mesti siapa yang daftar? Siapa yang mulakan? Dalam Amway pun ada. Okey, pengasas Amway namanya Rich DeVos and Jay Van Handel. Okey, siapa 2 orang ni? Jadi awak dah kena tahu sebab kalau anda tak tahu siapa 2 orang pengasas Amway ni akan jadi penama anda tak bila diserang di oleh netizen ke atau apa saja kita akan goyah. Okey, jadi dekat sini ada tulis dengan lebih jelas. So saya dah highlightkan beberapa apa nama gambar tadi. Yang pertama sekali dekat cerita tadi dia kata dia cerita Jay Van Handel dan Rich DeVos ni bukan orang Yahudi. Okey, so orang kata MBA Yahudi punya, so bukan. So kita kenal pengasas kita siapa, dia orang Belanda. Dia orang Belanda yang berhijrah ke US, kemudian dia bekerja di sana. So mula-mula dia buat sekolah juruterbang. Sekolah juruterbang. Mana nak ajar orang buat juruterbang. Dan juga dia pernah buka restoran di US lah. Kemudian lepas itu baru dia join Nutrilite. Jadi pengedar, jurujual Nutrilite. Amway masa itu tak wujud lagi. Tetapi Nutrilite dah wujud. Okay, Nutrilite wujud 20 tahun lebih awal daripada Amway. Tapi akhirnya Nutrilite itu join Amway, masuk dalam Amway. Sebab tu Amway sekarang menghampiri 70 tahun, A70 dan Nutrilite menghampiri 90 tahun. Nutrilite tu ialah salah satu produk, core produk Amway.
Dan dia lebih lama daripada Amway sendiri. Dia lebih 2 tahun, 20 tahun lebih lama daripada Amway. Sebab kita punya pengasas Rich DeVos dan Will Handle ni dulu asalnya dia juga adalah jurujual bagi syarikat Nutrilite. Nah, dan bagusnya dua orang ni dia ialah antara best seller. Dia jurujual terbaik dalam syarikat tu. Kan? Dan kemudian baru dia lepas 20 tahun dia kerja di Nutrilite, baru dia keluar dan tubuhkan Amway. Dan Amway pada masa itu belum ada Nutrilite, antara produk awalnya ialah sabun LOC, sabun-sabun lah. Kemudian barulah Nutrilite masuk sebagai suplemen. Okey, patah balik sekejap tadi. Jadi ada terlajak sikit kan. Ini juga sudah saya cerita pengasas ekor ada tinggal. Okey, dalam Amway ni, okey, Amway ni walaupun kedua-dua pengasas kita, Rich DeVos dan Jan Verhandel ni orang apa dari Belanda, okey, bangsa Belanda yang berpindah ke US dan apa mengembangkan potensi diri dia, dia bekerja, dia buat Amway, dia jadi jurujual Nutrilite di US, okey. US pada bila tu, pada zaman 1930-an. Zaman tu zaman apa masih US ni masih belum maju lagi lah, masih orang kata zaman baru nak naik zaman-zaman tu kan. Kemudian pada 1959 dekat bilik bawah tanah milik diorang ni, Rich NJ ni, dia buat satu perniagaan yang dikawal yang dinamakan Amway. Rich NJ ni dia bukan saudara, bukan adik-beradik, tapi kawan kawan baik. Apa nama orang-orang kita ni, kamcing lah kan. Apa nama, sangat baik lah, dan mereka buat bisnesnya bersama-sama. Yang bagusnya daripada perniagaan dengan kawan itu, jadi sekarang ni perniagaannya sudah besar dan diuruskan oleh anak dan cucu mereka. Jadi itulah warisan yang dibuat untuk keluarga dia. The best sekali, apa yang dibuat perniagaan untuk warisan keluarga dia juga, pengedar Amway yang masuk Amway yang berjaya pun dapat seperti mereka, dapat mewariskan perniagaan Amway ni kepada anak cucu mereka. Okay, itu yang bestnya. Okay. Ini cerita lebih detail lah. Okay. Kebanyakannya saya dah cerita. Hmm. Perniagaan Amway ni dan nombor satu di dunia, dan Amway dah beroperasi lebih daripada 100 buah negara. 100 buah negara ni, tapi Israel tak masuk. Okay. Israel tak ada. Tak ada Amway. Jangan takut. Dia kata Amway ni Israel Amway pun tak masuk. Tak jual pun barang kat sana. Tak masuk. Tak ada pejabat pun kat sana. Okay. Dan pemilik Amway pun bukan orang Yahudi. Jadi tak ada kaitan dengan Israel, tak ada kaitan dengan Yahudi. Okey. Dan Amway sendiri telah ada 450 produk. Kalau anda tengok dekat website Amway, ada banyak. Tapi kalau anda kira mungkin tak sampai 450. Kan? Tapi anda kena tahu, ada sebahagian produk Amway yang ada dijual di Malaysia, ada yang tidak ada. Tapi keseluruhannya memang banyak, beratus sebenarnya. Okey. Okey, dan Amway sendiri untuk membuat produk-produk Amway seperti suplemen, kemudian apa nama, penapis air, e-spring dan sebagainya, Amway bukan ambil daripada kilang lain, pihak ketiga, kemudian tukar baju and then jual balik. Tidak. Kita buat sendiri. Sebelum membuat satu produk tu, Amway ni dia ada saintis dia. Dia akan saintis ni akan ya ada orang datang. Siapa punya bang? Ada yang baik? Sebentar je. Boleh dengar dulu ya? Boleh dengar dulu ya? Sorry lah, dok kampung ni juga ada orang datang terbarang malam. Okey. Sebelum tadi kita, okey, barang-barang produk Amway ni dibuat sendiri oleh Amway. Kebanyakan produk, bukan kebanyakan lah, semua produk core Amway ni ada dua jenis produk, satu produk core, satu lagi produk shopper. Produk core ni yang memang Amway sendiri buat, lebih 450 barang yang semuanya Amway buat, yang di mana setiap produk ini dia ada saintis yang buat. Even kalau vitamin tu, kalau anda tengok di YouTube dekat apa nama di web Amway sendiri, kadang-kadang saintis yang buat tu sendiri dia akan buat bagi penerangan, dia akan buat demonstrasi. Dan saintis-saintis yang buat ini, kalau untuk anda tahu, mereka selain dia bayar gaji, dia juga dapat royalty. Itu yang bagusnya. Contoh dia buat vitamin C dan terjual seluruh dunia.
Dan dia dapat gaji, dia juga dapat royalty. Sama macam kita. Jadi benda ini dapat di-share sama-sama. Dan bagi saintis ni ialah satu benda yang bagus untuk dia juga. Sebab itu suplemen MW ni sangat-sangat bagus, sangat-sangat berkesan. Sebab dia bukan timbang kilo. Bukan ambil daripada Thailand ke atau di mana tempat, balik, bawa balik rumah, packing jual. Tidak. Kita buat kajian. Dan kita ada ladang sendiri, kita ada kilang sendiri, kita ada saintis sendiri, institut kesihatan sendiri. Yang beratus-ratus jumlahnya. Saintis ada 950 saintis, jutera dan pakar yang berada dalam ini. Jutera, pakar, saintis ni bukan level SPM tau. Mereka ni ada master dan ke atas, bukan ijazah. Master dan ke atas. Master mungkin ada apa nama? PhD dan ke atas. Okay, ramai. Okey, makmal ada lebih 75 makmal di seluruh dunia. Makmal ada 75. Banyak tu. Ada setengah produk yang Malaysia ni makmal pun tak ada. 5 kilo lah tu. Kita ada bukan satu tapi ada banyak. Kita ada di US, kita ada makmal di Brazil, di Argentina, di India, di China, Buzi, kan? Banyak. Okey? Banyak. Dan MW juga telah diberi banyak anugerah di peringkat antarabangsa dan di Malaysia sendiri pun ada. Nanti saya tunjuk. Okey? Dan MW lahir pada 9 November 1959. Siapa yang hari jadi tahun ni, boleh sama-sama hari sambut jadi dengan MW lah. Okey. Inilah pejabat MW dalam gambar ni. Ini adalah pejabat MW pertama yang dulu. Mula dibuat asas MW ni daripada ruang bawah tanah. Kemudian di sini. Kemudian hari ini bagaimana? Ini yang hari ini punya pejabat MW di Adam, Michigan. Okay, di US. Panjang daripada hujung sini sampai hujung sini dianggarkan 1.6 hingga 2 kilometer. Okey. Ada orang conteng ke ni? Siapa yang conteng pada Selalu padam lah. Okey. Ini saya cerita pasal Rich Divas. Okey. Saya ada banyak slide ni, ada 55. Jadi saya cuba cepatkan dan memudahkan untuk anda faham. Okey. Okey. MW ialah direct selling nombor satu in the world. Dia nombor satu di segi yang pertama dilahirkan. Kalau anda lihat sejarah industri multi level dilahirkan oleh pengasasnya ialah dua orang, Rich Divas and Jane Van Handel. Siapa Rich Divas dan Jane Van Handel tadi? Saya cerita tadi, pengasas MW. Maksudnya, kalau tak ada dua orang ni, tak ada MW. Dan tak ada dua orang ni juga, tak ada syarikat master label lain ni kat luar. Mungkin dah tengok kat luar ada banyak syarikat master label lain kan. Kita ada apa nama, Tupperware, apa dulu, Julian, macam-macam lah kan cerita sini. Semuanya meniru model yang dibangunkan oleh MW. Dia orang akan ubahlah sikit-sikit. Tetapi saya juga pernah buat syarikat master label yang lain. The best marketing plan ialah MW. Kalau anda nak tahu, dalam MW ni ada dia panggil core plan. Core plan itu daripada awal dulu sampai sekarang tak pernah berubah. Bonus daripada 3% hingga 20%. Kita dah ada kat Malaysia 45 tahun, dah hampir A17, hampir 70 tahun, tak pernah diubah. Malahan ditambah dengan bonus Core Plus. So MB ada dua jenis bonus, iaitu Core Plan dengan Core Plus. Core Plan ni memang yang original, tak pernah ditambah. Core Plus ni untuk tambah bonus yang ada. Kalau kita lihat di mata label ni kat luar, yang dia punya pelan asal tu pun bila dia dah maju dia akan ubah, menyebabkan ramai pengedar-pengedar yang dah berjaya rugi, ramai yang lari. Itu banyak berlaku. Tapi MB tak pernah buat. Okey. MB adalah penaju jualan langsung di dunia. Okey. Dia dah lebih 60 tahun, dah lebih 100 negara. Ini saya cerita. Dan apa nama? MB mempunyai lebih daripada 3 juta EBO di seluruh dunia. Okey, sangat ramai. Dan ramai yang dah jadi jutawan. Di Malaysia pun ada ramai. Di Malaysia lebih 40 orang yang sudah mencapai tahap tertinggi dalam MB. Lepin yang tertinggi iaitu Founder Crowd Ambassador. Founder Crowd Ambassador ni saya cerita dah jutawan lah. Pendapatan dia memang dah juta-juta dah. Okey. Okey, dan MB ni dah menghasilkan lebih 10.8 bilion sales setahun, bilion USD. Okey. Bukan RM atau rupiah tau, US. Darab 4 lah. Berapa? Bilion, bukan million. Okey. 1 bilion sama dengan 1000. 1 bilion sama dengan 1000 million. Gitu lah. Okey, MW kat Malaysia. Tadi kita cerita MW secara global, keseluruhan. Dan MW pun masuk ke Malaysia pada tahun 1976. Kan?
Dan daripada situ MB terus berkembang sehingga hari ini. Dan MB juga adalah pengasas kepada di Malaysia, MB di Malaysia ialah pengasas kepada Persatuan Direct Selling Malaysia, DSAM. Apa namanya? Direct Selling Association of Malaysia. MB ialah pengasas. Okey. Kat Malaysia dia ada banyak berpuluh syarikat multi level, tapi MB lah yang mengasaskan ni. Kan? Kemudian MB juga bukan salah satu, saya rasa hanya salah satunya syarikat multi level yang tersenarai dalam Bursa Kuala Lumpur, Bursa Malaysia. Kan? So di dalam Bursa Malaysia ni saham-saham atau saham-saham MW boleh dibeli oleh sesiapa saja. Bila sebut saham MW bermaksudnya bila dia membeli saham MW, dia itu adalah pemilik MW di Malaysia, kan? 51% masih lagi dipegang oleh MW. MW ni dia pecah pada MW, contoh MW Australia berapa persen, oleh Thailand berapa persen, adalah pecahan dia. Okey, itu MW sendiri pegang mewakili 51%. Dan selebihnya lebih kurang 49% dipegang oleh kebanyakannya dipegang oleh apa nama orang tempatan dan juga uh, GLC atau sebagainya. Antara yang ada banyak pemegang saham, ada top 10 pemegang saham MW di Malaysia ialah Amanah Raya, ASB, KLU-ASP, Kepulauan Wang Anak Persaraan, apa nama ASB dan sebagainya, dan juga tabung haji. Cuma tabung haji baru-baru ni saya dengar dia dah ada saham dia, bukan kerana MW tak bagus, tetapi anda kena tahu cerita dia, sebab zaman yang 32 bulan pemerintahan yang sebelum ni, apa nama tabung haji kan dikontrol oleh bukan Islam. Sekarang ni pun dikontrol kan, nampak kan. Jadi waktu itulah dicabut semua apa nama mungkin pelaburan-pelaburan MB. Bukannya tabung haji dan MB ni tak bagus. Bagus, tapi ditabir bukan yang sepatutnya lah. Okey, saya tak nak cerita pasal tu. Tapi tabung haji pun dulu antara pemegang saham terbesar di MB. Kalau tak ada tabung haji pun rasih ramai lagi KBSP, Kepulauan Wang Persaraan, Kepulauan Wang apa nama Pulau Amanah Pesara KBSP, kebanyakan ni ialah saham-saham yang mana terdapat duit-duit orang Islam, orang Melayu di sini. Okey. Jadi banyak saham MW ni sebenarnya dipegang oleh orang Islam, orang Melayu melalui GLC ni dulu tabung haji, Amanah Saham Malaysia, apa nama KBSP dan sebagainya. Okey. Jadi nak kata dia penuh je daripada luar, tidak. Sebahagian daripada sebahagian besar sebenarnya pemegang atau pemilik saham MW ni di Malaysia ialah rakyat kita sendiri melalui GLC. Okay, di Malaysia, MW Malaysia juga antara top 10 the best Asia company. Pernah dianugerahkan begitu. Kan? Itu kena bangga. Dan juga banyak anugerah-anugerah yang memang setiap tahun kalau anda pergi di HQ MW, di MW Pavilion, ada satu sudut tu saya tengok ada banyak piala dan anugerah yang disusun. Banyak sangat. Terlalu banyak anugerah yang diberi kepada MW. Kan? Sebab apa? Kecemerlangan dia. Malahan MW Malaysia antara top 10 pasaran MW dunia. Ha, nombor satu China lah, Jepun, United States pun nombor tiga. Malaysia pun antara nombor 7, 8, 9 begitu. Yang mana sale daripada Malaysia sendiri besar. Kan? Berbanding ada beberapa negara yang mungkin lebih besar daripada Malaysia tapi tak termasuk top 10. Contohnya Indonesia ke bukan. Tapi menunjukkan MW di Malaysia ni sangat-sangat diterima oleh rakyat kita. Dan perniagaan MW adalah satu perniagaan yang stabil dan kukuh. Dia sentiasa naik. Kalau turun pun sekejap saja, bukan bergantung pada keadaan ekonomi. Sekarang kan ekonomi tengah jatuh. Mungkin kalau jatuh pun seiring dengan perniagaan lain. Tetapi dia tak jatuh banyak. Sebab kita MW ni antara yang bagusnya ialah kita banyak barang-barang penggunaan harian. Sabun, shampoo dan sebagainya. Memang orang guna. Vitamin orang kan guna. Jadi membuatkan perniagaan ini satu perniagaan yang memang ada apa nama pengguna repeat buying tu tinggi. Jadi anda tak salah pilih memilih perniagaan MB sebab kita berada dalam satu perniagaan yang memang orang kalau beli dia akan repeat banyak kali lagi. Kan? Dan MB Malaysia adalah satu-satunya syarikat MLM yang kalau buat lesen bukan setahun kali, 2 tahun sekali macam kita buat Rotek, dia lesen kereta motor setahun sekali, 2 tahun sekali, tak. MB dia punya lesen 10 tahun terus. Ini menunjukkan syarikat Malaysia sangat bagus. Dia nampak MB sangat bagus. Kan? Kasih lesen bukan 2 tahun, 3 tahun, terus 10 tahun. Kita buat lesen kereta, ada tak terus 10 tahun? Tak ada. Tak sampai 10 tahun. Paling maksimum saya rasa 4 tahun ke. 4 tahun ke 5 tahun gitu saja. Kan? Dan
MBA di Malaysia ni menyediakan fasiliti kelas dunia untuk dia punya ABO dan dia punya customer. Siapa di antara anda di sini, cuba type dekat ruang komen tu, saya nak tengok siapa yang pernah pergi kedai MBA mana-mana lah. Kalau pernah tulis pernah, tak pernah tulis tak pernah. Ada tak? Ada? Pernah. Alhamdulillah ramai kata pernah. Karina pernah. Bagus. Kalau anda lihat kedai MBA yang pernah tu bagus, yang belum pergi tu kena pergi. Kena pergi, jangan takut nak masuk. Sebab apa? Kedai MBA ni dia tak sama tau. Kalau anda pernah masuk mata label lain yang dipanggil stokis, yang dipanggil mungkin kedai, jauh sangat beza. Apalagi stokis, memang store lah nampak tempat dia. Tapi kedai MBA ni eksklusif. Dia bukan sekadar kedai tapi dia eksklusif. Kalau anda pergi ke MBHQ di PJ Pavilion, macam-macam ada. Bukan sekadar anda beli barang, tapi di situ ada tempat pameran, ada tempat apa nama sejarah, ada sejarah MB, ada cafeteria, ada dua lagi cafeteria. Anda boleh duduk di cafeteria atas, boleh tengok dia punya tempat packing apa ni. Kalau orang beli online ni untuk proses pemprosesan untuk bungkus, nampak, boleh tengok di MBHQ. Bulan lepas saya pergi MB Pulau Pinang. Okay, MW by the sea kat situ. Memang betul-betul tepi laut. Memang cantik. Saya pergi hari biasa, dia tingkat atas, tak ada orang. Dia lepak-lepak situ, tak ada orang. Dua tiga hari kerja. Orang kurang lah. Kalau hari Minggu ramai. Jadi saya berbual beberapa ABO, leader mungkin dengan kat sana. Dia kata hari biasa memang tak ada orang. Dia pun selalu lepak itu buat kerja tenang. Lepas tu kita duduk, nampak pandangan laut. Oh memang best. Di Penang lah. Kan? Dan semua kedai MV pun macam itu. Di semua kedai MV anda pergi, MV shop, paling kurang dia mesti ada sudut, ada kursi untuk kita duduk untuk terangkan cerita pasal MB, pasal barang MB dekat kedai MB. Malahan banyak sekarang kedai yang dah dibina mempunyai dewan sendiri, ada surau, ada tandas, memang bagus, memang best. Kalau kita masuk, kita bangga, oh ini kedai MB. Bila kita masuk MB, kita kan tak dipanggil ejen MB, kita dipanggil ABO. Apa dia ABO? MB Business Owner. Pemilik perniagaan MB. Bila pemilik perniagaan MB masuk kedai, itu kedai kita. Bangga tak kita tiba-tiba ada kedai? Ada banyak cawangan di seluruh Malaysia. Dan kedai itu bukan kedai cikai-cikai, kedai-kedai eksklusif. Okay? Ini MBHQ. Yeah. MBHQ ni sejarahnya dibina tanpa hutang. 200, sorry, saya 200 juta dibina dengan duit cash tanpa hutang. Itu yang bagusnya. Dan MBA berada di seluruh Malaysia, di setiap negeri ada kedai MBA, physical MBA. Tetapi semenjak PKP dahulu, ramai ABO sudah beralih kepada online, lebih mudah, lebih cepat. Kan? Sekarang penghantaran 2-3 hari pun dah sampai. So anda kena belajar juga secara online macam mana, dan kedai pun kena pergi sekali-sekala. Nah sekarang untuk beberapa bulan ni MB buat program untuk buat event di kedai MB. Banyak event. Kalau anda tengok di leader anda mungkin begitu. Ada demo lah, ada promosi lah di kedai MB. So anda kena 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 pergi kedai MB, ambil gambar, ambil apa aura dia, dan boleh bina apa konten di kedai MB. Banyak barang itu. Ambil gambar, video, cerita sikit, tak balik tak apa. Kau beli lagi bagus. Okay? Dan semua produk-produk ini ada jaminan kualiti. Okay. Semua produk ini ada jaminan kualiti. Kalau tak puas hati boleh pulang. Dan produk MB ini banyak sudah dipatenkan. Ada kita pegang lebih daripada 1,000 paten. Tahu paten tu apa? Paten tu maksudnya kita dah lisenkan, kalau ada orang tiru, orang tu boleh kena saman. Semua produk MB kebanyakan sudah dipatenkan. Contoh kalau anda lihat uh, protein. Protein tu bukan saja protein, tapi botol protein, sudu protein tu pun sudah dipatenkan. Siapa yang tiru memang boleh disaman. Okay. Dan kita ada lebih daripada 450 produk yang saya dah cerita tadi, sangat banyak. Okay. Dan semua produk kita telah menang banyak anugerah. And macam Eastspring ni sebenarnya dah lebih 11 tahun. Protein pun dah lebih 11 tahun sebenarnya. Setiap tahun berturut-turut kita menang dalam DJS dan pilihan pengguna dan sebagainya. Kan? Dan Nutrilite itu sendiri ialah jenama suplemen yang nombor satu in the world. Yang saya cerita tadi, Nutrilite kan, dia 20 tahun lebih awal daripada MB itu sendiri. Okay? Di mana Rich DeVos dengan Jevan Handel ni dikerja sebagai jual selama 20 tahun, and then dia buat MB, and then Nutrilite tu masuk sekali ke dalam ni. Jadi Nutrilite tu dah hampir 90 tahun. Kalau anda lihat ni, ada pakcik tua ni,
dekat ladang ni. Ini ialah Dr. Sam. Dia yang pemilik Nutrilite. Ah, okay, pemilik Nutrilite yang bina Nutrilite. Okay, cerita dia panjang. Okay, Nutrilite untuk anda tahu, Nutrilite adalah satu-satu vitamin jenama global dan mineral yang kita tanam sendiri, kita petik sendiri dan proses benda tu sendiri, dan kita ada lebih kurang 6,400 hektar ladang sendiri yang disahkan organik. Ladang organik 6,400 hektar. Cuba bayangkan 6,400 hektar tu macam mana. Luas rumah taman rumah kita berapa banyak? Baru dalam kaki je ni hektar tau. Satu hektar tu besar dah. Ni 6,400 hektar. Dan semuanya organik. Apa maksud organik? Kita tak menggunakan bahan-bahan baja-baja kimia. Even untuk merawat kawal ulat, MW bela burung, burung helang yang memang kerja dia makan tu. Ah, tak ada spray racun ke macam yang anda pakai Cameron, orang sabur apa racun serupai ke, tak ada. Okey. Okey. MBA dah lebih 80 tahun, sekarang dah menuju ke 90 tahun, dan MBA sendiri ada Nutrilite Health Institute. MBA sendiri ada institut kesihatan. Dekat sinilah punya ramai saintis-saintis MBA sini yang mencipta produk-produk MBA, test produk MBA. Kan? Ya, ya. Okey. Kalau anda lihat sini suplemen MBA ni, tak tak pun nampak. Okey, ya. Kat sini ada tulis, mungkin kecil, saya bacakan sikit. Okay, we know our supplement are better. Kita tahu kita punya suplemen tu, nasihat tu paling bagus. Sebab apa tahu? Kalau kita compare dengan company-company lain, mata label ke apa yang lain, Nutrilite, kita ada 6,500 hektar dan semuanya organik. Dan kita ada kilang sendiri. Even botol tu pun kita buat sendiri. Penghantaran pun kita buat sendiri. Everything kita sendiri. Tak perlukan pihak ketiga. Tetapi syarikat lain, contoh yang saya lagi, New Skin, pun tak ada ladang, tak ada kilang. Shaklee pun tak ada ladang. Dia tak ada ladang. Kilang mungkin tak tahu pastilah, tapi antaranya barang produk daripada ladang kita pun ada yang dia beli. Okay, Herbalife pun tak ada ladang, tak ada kilang. Banyaklah pun tak ada ladang, tak ada Usana pun tak ada. Nutrilite sahaja yang ada. Okay, yang ada. Jadi kita harus bangga yang kita pilih syarikat best of the best. Kan? Jadi kalau orang nak bangkang, nak cerita, kita tahu fakta dia macam mana. Kita tahu fakta. Kita boleh boleh balas. Okay? Okay, kemudian MBA ini patut syariah tak? Ini adalah benda isu yang penting dalam, terutama kita orang Islam. Kan? Nak tahu betul ke MBA kat Malaysia ni okey ke tak okey? Kan? Cuba kita lihat. Okay. Sebelum itu kita lihat MW US. Ini bukan MW Malaysia tak. Ini MW di US. Uh, Pernah apa nama? Kat sana dia tak ada JAKIM, tapi pihak yang meluluskan apa nama halal, sijil halal, namanya Ivanka. Okay. So Ivanka ni memberi anugerah pada MW adalah Company of the Year yang for offering halal certified. Maknanya MW salah satu syarikat terbaik yang menggunakan produk halal di US. JAKIM memang tak ada sana, memang yang uruskan ialah Ivanka. Ivanka dia juga diterima di Malaysia, JAKIM endorse dia punya sijil tu. Maknanya sijil apa nama Nusrat ni dikira halal juga. Dan di US sana pernah apa nama mendapat anugerah apa nama pengeluar makanan halal terbaik. Okey. Kita banggalah kita. Ini ialah antara produk sijil halal yang keluar Ivanka. Kalau anda lihat produk MW macam Nutrilite apa yang memakan tu, awal anda cari chop Jakim memang tak jumpa. Yang anda jumpa ni chop M. M ni nama Ivanka. Ivanka halal product certified. Ivanka ni ialah bila produk tu dikeluarkan di US, apa nama halal itu dipantau oleh pihak agama Islam sana lah. Jakim tak boleh pergi sana. Jakim hanya berkuasa di Malaysia. Tapi Jakim mengiktiraf apa yang Ivanka luluskan. So masuk Malaysia pun sudah lulus. Jakim endorse. Okay, simbolnya begini, M macam ni. Okay, bila macam ni dah kira halal. Jangan, so tak ada isu apa halal ke tak halal, dia memang halal. Dan saya kata tadi, MBA Malaysia antara syarikat yang sesenarai di Bursa Kuala Lumpur. Okay.
Ni ialah salah satu laporan lah. MB ada di sini. Okay. Bursa KL. Dan the best kali dia bukan sekadar bursa biasa tapi dia tersenarai dalam indeks patuh syariah. So di bursa Malaysia ni ada dua jenis indeks, yang satu di patuh syariah dengan tak patuh syariah. Jadi kalau orang yang trading saham ke apa, dia akan lihat Islam, dia akan lihat itu. Tak boleh lah kalau kita nak beli saham, saham contohnya Carlsberg ke Genting, itu confirm dia haram kan. Tetapi MWay dia termasuk dalam indeks patuh syariah. Okay, yang diluluskan oleh syariah. Okay, MWay. So siapa yang lulus syariah ni? MBA sendiri ke? Bukan. So dia ada bursa sendiri, ada panel syariah. Ada panel, dia bukan orang-orang biasa, dia mesti ustaz yang berkelayakan ya, yang berkelayakan, yang meluluskan ni untuk diserahkan ke panel syariah. Dia ada mesti ada check up apa semua. So MBA tersenarai dan diakui memang patut syariah. So ini adalah senarai saya cakap yang patut syariah yang tersenarai di bursa, dan Malaysia MBA pun tersenarai di sini, ada di sini. Okey. Ni MWay nombor 76351 stok. Okey. MWay Holdings. Okey. Ni senarai pegang saham, tadi saya dah cerita. Tadi lagi ya. Okey, itu mengenai saham. Mengenai produk, mengenai dengan produk pula. Okey, produk MWay ni adalah produk yang sangat berkualiti. Okey. Yang ini mungkin anda tahu, pernah tengok, ini nama dia apa? Distrop. So, secara umum dia, Distrop ni botol dia, kalau anda lihat botol putih, dan botol dia ni sebenarnya ialah botol yang mudah terurai. Dia tidak merosakkan alam. Kalau botol ni dia buang, sekejap dia akan reput. Tetapi botol yang sebelah ni, yang hijau ni, dia makan belas tahun, puluh tahun plastik keras. Memang tak menjaga alam. Itu segi alam lah. Satu lagi dari segi harga. Okay, ini 1 liter, ni 1 liter. Tapi saya cek ada 1.3 liter lebih lah sunlight ni. Okay, tapi awak kata murah. Betul ke ini murah? Ni MW 1 liter RM33. Ni 1 liter RM5, 80 sen. Jauh beza ni. Betul tak? Lebih baik belilah Sunlight murah RM5, 80 sen. MW punya berapa kali ganda. Tapi kena ingat, MW ni, Distrop ni mesti kena cairkan. Yang kita jual ni perkataan parti. Yang ini terus pakai. Kita kena cairkan, dan ini Distrop ni boleh cairkan kepada 10 kali lagi. Kan? Daripada 1 liter boleh jadi 10 liter. Ya, jadi murah tak? Kalau 10 liter, jadi kalau bahagikan 1 liter, jadi RM3.30. Mana mahal? Okay? Kalau ini, kalau 1 liter tak boleh cairkan. Kalau 10 liter, jadi RM58. Okay? Tadi, ini tiba-tiba saya boleh nak check betul ke harga 58. So, saya buka aplikasi, nama dia, apa namanya? Ada aplikasi ni, lupa pula apa nama. Hargapedia, ya, Hargapedia. Hargapedia ni kalau ada kat web ataupun aplikasi dia, dia akan senaikan harga di seluruh Malaysia yang ikut pasaraya apa pasaraya apa. Saya tengok Sunlight betul ke harga RM5 lebih. Itu mungkin harga lama. Bila harga tinggi ni saya tengok terkejut, RM9.90. Kan ada RM29 ni kalau beli 3 dekat mana? Ni dekat online Unilever punya kedai. Kalau dekat Lotus harganya RM10.70. Kan? Jadi lagi mahal. Ha, kan? Ini untuk 1.1 liter lah. MB punya RM33. Tapi kena cairkan lagi. Okay? Kena cairkan kepada 10 botol. Itu lagi jimat lah. Yang ni 10 liter tau. Kalau anda tengok kira ni banyak, ni satu botol ni ialah 500 ml. Okay? So dua ni baru 1 liter. 1 liter. Okay, this drop ni jimat. Dan kalau kita cuci pinggan, boleh susun pinggan tu 5 batu panjang dia. So satu botol this drop ni boleh pakai sehingga 6 hingga 8 bulan. Kalau penggunaannya betul. Kalau anda gunanya salah, dia kata 6-8 bulan, 6 hari pun boleh habis. Jelah kalau awak mandi pun pakai benda ni, shampoo pun pakai benda ni, semua pakai ni 6 hari dah habis. Tapi kalau gunanya untuk apa nama? Basuh cuci pinggan, betul cairkan dalam misbah yang betul, boleh tahan lama. Ha. Dan satu lagi yang tak ada dalam jenama lain, dia ada tulis dekat dish drop ni, dekat belakang kalau anda lihat dia tulis satisfaction guaranteed or your money refund. Kepuasan terjamin atau duit anda akan dikembalikan. Ada tak tulis ayat ni dalam mana-mana produk yang anda pernah beli sebelum ni? Ada tak? Beli sabun ke, beli produk ke apa? Jenama lain lah bukan MB punya. Tak ada tulis. Kalau tak ada, dia orang pun takut nak tulis. Kan? Tapi MB dengan berani dia tulis. Kalau tak betul, tak puas hati, MB pulang balik duit. MB pulang balik duit. Tapi ada syarat lah. Jangan sampai dah habis baru nak minta balik. Tak boleh lah.
kan? Okey. Kita juga ada sabun basuh baju kan yang boleh pakai lebih 250 kali cucian. Okey. Produk MV ini kalau orang kata dia alah beli menang memakai. Memang agak mahal kalau kalian lihat beli apa, sekali, tetapi pemakaiannya lama. Dengan kadar pemakaian betul sebenarnya dia jauh lebih jimat. Ha. Jadi kalau orang yang bijak kena beli produk MV. Kan? Dan lagi dengan zaman apa nama barang naik harga ni, walaupun barang MB naik harga, barang lain pun naik harga juga. Anda kena ingat. Dan barang MB walaupun naik harga tapi pemanjang penggunaannya for long term. Dan MB sendiri bagi kepuasan, jaminan kepuasan. Okey, antara apa yang ditulis, kami menunjukkan produk kualiti produk MB. So produk MB dia akan buat dengan penuh kualiti. Dan satu lagi yang dia nak beritahu, semua produk MB yang dijual di Malaysia dan Brunei tidak mengandungi uri, babi atau bahan-bahan terbitannya. Maksudnya apa? Kalau suplemen ke, apa saja produk MB yang makan ke, minum ke, tak ada benda tu, tak ada uri, tak ada babi atau yang berkaitan dengan. Sebab tu kita halal. Kita bukan saja no pork no lard, tapi kita halal. So MB sudah bagi jaminan sini. Bila anda membeli produk MW, anda berhak menggunakan produk ini dalam satu tempoh yang munasabah untuk memastikan sama ada ia memuaskan. Dan jika anda ingin menyimpan atau mengulang dia, anda juga boleh. Ada syarat dia nanti. Ada satu list slide. Okay? Okay, ni Ini lebih jelas. So, kira anda, saya baca di bawah dari ke sini saja. Sekiranya anda mendapati ia tidak memuaskan, sila kembalikan produk itu dalam masa 90 hari dari kalender daripada anda beli. 90 hari berapa lama? 3 bulan tau. Ha, dah pakai dah 3 bulan nak datang dan ujung-ujung di bulan tiga, tak puas hati pulang balik. Terima. Tapi ada syarat lah. Jangan dah pakai habis tinggal apa, kalau disk drop tu tuang pun setitik pun tak ada nak pulang. Itu tak boleh lah tu. Kan? Dia sekurang-kurangnya mesti ada lagi 80% ada nisbah dia. Okey? Ha, tersalah beli ke boleh pulang. Tak ada masalah. Okey. MB ini adalah satu perniagaan yang sangat adil. Sebab apa tahu, kalau anda lihat dalam perniagaan dalam graf ini, kalau anda sebagai A, B, C, D, ada 4 orang ni ceritalah. Agak-agak lah kalau kita lihat ni mesti A ni kaya, banyak duit dia, banyak bonus dia. Tetapi dalam MB tak semestinya begitu. Kan? Sebenarnya MB ni membayar anda bonus berdasarkan apa usaha anda, apa pencapaian anda. Bukan anda orang bawah buat, anda dapat banyak daripada hasil kerja orang bawah. Tidak. Anda akan dapat hasil lebih daripada apa yang anda usahakan sendiri. Okay? Bagi contoh, setiap orang setiap orang ni 21% A, B, C, D. Tetapi yang mana yang 20% yang dapat bonus yang banyak? Adakah A, B, C? Okay, A ni dia upline contohnya dia masuk dulu pada tahun 2000 dia masuk. And then dia dapat bonus leadership semua 3,000. Bonus leadership sebab dia ada seorang saja. So dia pension atau bonus leadership 3,000. Okay, yang B ni bawah ni dia masuk lewat sikit 5 tahun kemudian. Kemudian dia ada 2 orang yang capai 20%. So bonus dia pula untuk leadership dia ada 6,000, 3,000, 3,000, 3,000 C, 3,000 D. So B ni bonusnya lagi banyak daripada A. Betul tak? Kan? Kemudian D ni dia lagi lewat masuk, tetapi dia kerja keras, dia cepat, dia apa nama bergerak pantas. So di bawah dia ni ada lebih kurang ada 6 orang yang dapat 20%. 6 orang kira-kira diamond lah. So 6 orang tu untuk bonus satu jenis bonus dia panggil leadership bonus, dia dapat satu orang 3,000. So 6 kali 3 18,000. Itu baru satu jenis bonus, belum lagi masuk bonus-bonus yang lain. Ha, bonus emerald bonus, diamond bonus dan macam-macam. Ada banyak. Itu baru satu jenis bonus, itu leadership bonus. Ha. Okay, di mana yang anda ingin? A, B, C atau D? Nak orang paling atas ke orang paling bawah? Cuba tulis kat orang komen. Anda nak A, B, C atau pun D? Ada jawapan? Nak tengok jawapan. Ke tidak? Okay. A, B, C ataupun D. Okay, saya teruskan Baik, kita ke masa. Okay, MW penaju jual langsung di Malaysia. Saya dah cerita tadi, MW juga adalah apa nama pengasas untuk Persatuan Industri Multi Label di Malaysia. Okay. Bukan semua multi label bawa masalah. Yang bawa masalah tu orang yang menggunakan sistem multi label tu. MB ialah pure yang tulen multi label. Malahan sistem yang MB bawa ni dah melahirkan ramai jutawan, ramai orang senang. Bukan sekadar orang-orang yang Cina ke India, malahan orang Islam. Ada juga ustaz-ustaz yang
Saya pernah jumpa seorang ustaz tu yang menggunakan bonus MBA dia yang untuk menggerakkan untuk perbelanjaan di madrasah dia. Kan? Ada. Okey, satu lagi yang best ialah MBA ini ialah satu perniagaan yang boleh diwariskan. Macam mana boleh diwariskan ialah pendapatannya boleh diwariskan dan juga organisasinya. Okay, itulah satu benda yang sangat bagus bagi saya dan kerana itulah saya buat MBA sebab apa tahu. Hari ini kita buat bisnes MBA ini, kita memang pertamanya ialah motivasinya ialah mencari pendapatan lebih. Nak bina kehidupan yang lebih bagus, ubah masa depan dan sebagainya. Tapi dalam masa kita membina MBA, sebenarnya kita sedang membina masa depan untuk anak kita. Ha, kalau kita berjaya dengan MBA, kita tahu anak kita nanti dah ada dah pendapatan untuk dia. Kalau hari ini kita bekerja, dulu saya cikgu. Saya dah pencen, saya dah berhenti awal cikgu. Umur 41 saya berhenti. Kalau dulu saya masih terus jadi cikgu, bila saya pencen ni sekolah rendah, mungkin akhirnya akan jadi guru besar. Bila saya nak pencen guru besar, boleh ke saya nak panggil anak saya, ni ganti ayah, ayah tak nak jadi guru besar, ganti terus tempat ayah jadi guru besar. Boleh ke tidak? Tak boleh kan? Kalau dia jadi guru besar, dia kena bermula dari bawah. Dia cikgu biasa bertahun-tahun, baru sampai. Ya, tetapi kalau dalam MBA ni, kalau anda dah sampai level tertentu, contoh anda diamond. So, anak anda nanti sambung dengan level diamond. Dia bukan lagi dengan 0%. Okay, dia faham sekarang ni. Okay. Bagi contoh, ini. Yang bagi Chan Poyok. Ini legend lah. Okay. Dia meninggal dah lama dah. Dah lama sangat meninggal. Lepas dia meninggal, bonus dia masih masuk sehingga hari ini. Dan bukan sikit-sikit. Kan? Bukan sikit-sikit. Ini tahun 1994. Pada tahun dia meninggal. Bulan lepas dia meninggal, bonus makin banyak, makin banyak, makin banyak, banyak. Daripada 6,000, hujung bulan Disember, dah jadi 21,000 sebulan. Kan? So, total bonus berapa ratus ribu. Nampak? Tahun 93, dia meninggal, 94, lepas tu dia meninggal, lagi banyak pula income. So, mana pergi duit dia? Dia dah tak ada dah. Kan? Dia dah tanam dah. Kan? Dan dia pun tak kahwin. Belum ada suami, belum ada anak. Tapi pendapatan tu dia terima oleh warisnya. Warisnya adik-beradik dia lah yang ini. Okay? Melebihi 2 juta pada 93 sampai 2030 kan, banyak sangat. Nah, yang ini ialah uh, orang yang terawal buat MBA di Malaysia. eh Siapa nama dia ni? Oh, balik Campoyok buat slide satu tukar. Okay, so Campoyok 19 tahun dia dah lebih dapat 10 juta walaupun dia dah meninggal, tapi pendapatan tu berterusan. Itu yang kita kena fikir panjang kalau kita buat bisnes MBA ni. Adakah nanti pendapatan yang kita dapat tu nanti anak kita dapat tak? Nah, kalau kita ada banyak duit atau banyak harta sekalipun, tinggal rumah banyak, kan, ada duit bank banyak, lepas kita meninggal, benda tu kadang-kadang menjadi rebutan. Kan, boleh jadi bergaduh kalau anak kita tak pandai urus. Tetapi dalam MBA, dia meninggalkan pendapatan. Dia tak masuk sekaligus sebut, tapi setiap bulan dapat. Dan anak-anak yang mewarisi perniagaan MBA juga akan terlibat juga nanti dengan meeting dan sebagainya. Akan dipanggil oleh MBA, akan diajar sebenarnya dan sebagainya. Jadi bertuah. Kalau anda sebagai EBMW dan buat sungguh-sungguh dan anda melihat untuk diri anda dan juga anak dan keluarga anda akan datang. Okey. Okey, MW ada banyak potensi tambahan, ada banyak bonus. Tadi saya cerita yang ABCD tu, bonus dia yang situ ialah bonus kepimpinan sahaja. Ini bonus nombor 4. Kita ada lebih 15 pendapatan. Untung runcit lebih kurang 20%. Ada beli dengan jual, harga ahli dengan harga jual tak sama. Perbezaan tu kita ambil terus. Bonus pencapaian 3% hingga 21%. Situ pun boleh dapat beribu lagi. Bonus Ruby. Okay, Ruby capai 25,000 PV setiap bulan tu. Kan? Jadi akan ada tambah ekstra apa nak 2% lagi. Kan? Bonus pimpinan. Yang tadi 3,000 kalau ada downline anda capai 200%. Bonus kedalaman untuk level emerald macam saya. Emerald kat atas atau 3 league, kurang 3 league yang ada 20%. So anda dapat lagi yang bawah. Lepas bawah tu anda dapat lagi bawah 1% tapi infinity. Dia 1% saja tapi dia infinity. Walaupun bawah tu ada 1,000 orang yang capai 20%, 1,000 anda akan dapat. Dia sikit 1% tetapi infinity.
bonus antarabangsa bila anda capai diamond. So dekat MB akan dunia akan bayar per semua diamond. Bonus emerald, bonus diamond dan banyak lagi. Banyak sangat rugi kalau kita tak apa berebut. Okay. Risiko dalam perniagaan MB sangat rendah. Kita tak perlu ada stokis, tak ada pembelian wajib, tiada pengedar di kalangan staff. Okay. Tak ada stokis. Kita habis ada kedai MW tu, itu kedai MW, itu bukan stokis. Ada kena beza, kena faham stokis dengan kedai MW. Kalau stokis ini ialah orang yang bukan dalam perniagaan tu, dia ambil, dia keluar modal yang banyak, dia beli sekaligus, and then baru dijual balik. Dia ambil tu, harga sudah markup dah untuk kita. Tapi kedai MW ni, dia bukannya orang persendirian. MW sini yang buka kedai di setiap negeri, MW ambil staff kerja di situ. Ha. Dan pekerja yang kerja situ pun tidak boleh buat MW. Dilarang buat bisnes MW. Kalau dia lepas dia kerja MW, dia berhenti lepas 2 tahun. Dia berhenti baru dia boleh join MW. Jadi tak adalah dia nak curi-curi. Dia apa? Orang kata downline daripada kita. Tak boleh. Kan? Dia tiada pengedar di kalangan staff. Staff ni kalau anda tengok staff MW yang bagi talk ke kat kedai tu ke apa, dia tak boleh buat bisnes MW. Anda bertuah. Tak kerja dekat kedai MW. Kalau kerja kat MW tak boleh buat bisnes MW. Cuma dapat gaji daripada MW saja. MW juga tak ada pembelian wajib. Ni. Tak ada. Kalau tak beli bulan ni, nanti tak dapat bonus. Tak. MW tak gitu. Dia ada limit untuk wajib dapat bonus mesti berlepasi 250 PV untuk dapat 3%. Tapi 250 PV itu tak mesti datang daripada kita. Kadang-kadang datang daripada kita punya APC. Datang daripada pembelian orang lain, daunan kita lah. Kumpul-kumpul dapat 250 PV pun kita dapat bonus. Okay? Dan MB sangat beretika tinggi. Okay? MB ada peraturan di sendiri. Orang yang bermasalah, yang melanggar peraturan, MB akan ambil tindakan. Dan MB sendiri ada satu department yang dipanggil bahagian tata cara dan undang-undang. Dia akan pantau semua tu. Okay? MW ada plan pemasaran yang adil yang membagi papasan bagi bonus berdasarkan apa usaha anda. Bukannya apa nama pyramid scheme. Mana orang atas tak buat apa-apa pun dapat hasil orang bawah. Tidak. MW bukan pyramid. Okay? MW dibayar, bonus MW dibayar pada setiap 15 bulan. Ini saya tak setuju. Selalu saya kena scam. Sebab apa tahu? Bonus MW jarang bayar 15 bulan. Sebab dia akan bayar awal. Kadang-kadang 11, kadang 12, biasanya 13. Jarang-jarang sangat 15. Dia tulis ni 15 bukan. Sebenarnya boleh tulis sepatutnya sebelum 15 kot. Dia tengok hari lah. Kalau hari itu 13 hari bulan tu jatuh pada hari Jumaat dia bayar lah. Sebab satu hari pergi cuti kan. Gitu lah. Okey, plan pemasaran yang tidak diubah-ubah. Core, core plan. Jadi dua core plan dengan core plus. Core plan tak pernah diubah. Jadi anda tak takut. Kalau anda wariskan perniagaan ni pada anak anda boleh tahu. Anda 20%. Dah tahu anak anda 20% confirm dapat gini. Bonus gitu. Kan? Dia tak ubah. Sebab apa ditulis begini? Sebab banyak syarikat multi-level di Malaysia ni, bila dia dah berjaya, dia dah besar, dia ubah marketing plan dia. Sebab apa? Nanti leader-leader yang dapat bonus banyak ni akan hilang je pendapatan. Jadi syarikat yang akan dapat banyak. Dia buat begitu. Banyak dah berlaku. Tapi MB tak pernah berubah. Okay? Jaminan wang dikembalikan macam tadi. Kan? Tak puas hati pada produk tu, salah beli, pulang balik duit. Tempoh penjabatan yang munasabah. Ini maksudnya ialah anda bila daftar MW, anda dia beri tempoh setahun. Kalau anda dalam tempoh setahun tu, tiba-tiba tak puas hati, tak jadi. Anda begitu anda berhenti, resign, MW pulang balik bayaran RM60 itu. MW pulang balik bayaran anda daftar tu. Okay? Ha. Perkongsian keuntungan. Yang ini bila anda capai satu level, contoh Emerald, Diamond, MBA akan bagi. Dia panggil Emerald Bonus, dia panggil Diamond Bonus. Kalau Emerald Bonus akan dapat keuntungan sale satu Malaysia berapa, dia kira nanti semua Emerald akan dibagi. Banyak. Bagi sama. Ada kalau 3,000 ikut, kalau sale MBA banyak, banyaklah kita dapat. Kan? Pelancongan keluarga. Pelancongan keluarga maksudnya, MBA ni, dia kalau bawa anda melancong, kalau anda layak, dia bukan suami saja, bukan isteri saja. Suami isteri akan bagi. Kadang-kadang dia boleh bawa anak sekali. Macam saya pergi Hokkaido beberapa tahun lepas, dapat bawa 2 orang anak. Saya 2 orang, suami isteri dengan anak 2 orang. Dia bayar. Dan anak tu pun dia beri duit belanja juga. Dia beri duit belanja juga. Okay, 95,000 yen saya ingat situ. Betul semua sekali kita dapat. Okay. Okay, cepat sikit lah. Aku dah ni. Okay. Kenapa MBA? Ada banyak sebab yang saya cerita tadi yang boleh anda lihat kenapa kita pilih MBA. Sebab satu, tak ada risiko, patuh syariah, modal kecil, syarikat kukuh, iktiraf halal, produk selamat,
Okey, memasarkan barang keperluan. Nah, ni maknanya boleh repeat order yang tinggi. Puasan pelanggan terjamin, tak puas hati pulang duit-duit, ada pencen. Kan? Keuntungan dikongsi bersama. Semua ni saya dah cerita tadi. Tapi anda lihat ini adalah satu benda yang unik dan tak ada dalam syarikat-syarikat lain. Jadi, kenapa Amway? Inilah sebabnya saya pilih Amway. Dan saya dah tahu anda pun sebab itu anda pilih Amway. Dan anda kena ingat, mereka yang kaya, ini fakta mereka yang kaya adalah dari 1% saja daripada ahli sukan atau artis terkenal. Tak ramai. Hanya 4% saja orang yang pegawai jualan. 10% saja CEO syarikat, CEO yang dengan CEO gaji ribu-ribu tu tak kaya mana pun. Yang kaya siapa? Yang 75%. Yang profesional doktor apa tu kaya juga. Tapi dia ada apa nama mungkin pengorbanan masa kerja yang waktu yang panjang atau tempat yang teruk macam itulah. Dan 75% orang yang melibatkan diri dalam bisnes yang kaya. Maknanya 75% tu banyak tau. Ha. Kalau ada 10 orang, 7 orang datang daripada orang yang melibatkan diri dalam bisnes. So, dalam suasana kita yang ekonomi ni yang kata kos sara hidup tinggi, apa nama gaji tak cukup, apa semua dan ramai kita tengok di media sosial orang bising, duit cukup, barang naik, semua naik. Sebenarnya isu dia ialah mereka tak ada duit. Bagi orang yang bisnes, dia ter, apa nama terlepas daripada semua masalah itu. Masalah inflasi apa semua terlepas. Kita tak nampak pun peniaga-peniaga ni duk, duk, duk komen, apa nama, marah-marah barang naik apa tu. Dia orang lagi suka. Sebab untung dia orang pemerintah. Jadi, kita yang kena ubah diri kita daripada bekerja menjadi bisnes. So, laluan yang mudah, laluan yang selamat, tanpa risiko, ada orang ajar, produk pun berkualiti, Amway lah jalan yang paling mudah untuk kita buat bisnes dan kita boleh ajak bisnes ini dengan keluarga kita. Kita bukan buat seorang-seorang, kita boleh ajak keluarga kita, kawan-kawan kita. Kan? Itu yang bagusnya. So, ini adalah satu benda yang fakta yang harus anda terima. Amway boleh bantu anda untuk ubah hidup. Bukan saja anda, tapi anak-anak anda, keluarga anda, kawan-kawan anda. Dengan syarat anda mesti bergerak, mesti buat. Jadi apa yang nak kena buat? First sekali anda kena branding diri. Biar semua orang tahu yang anda buat Amway. Di Facebook, WhatsApp, TikTok, apa saja, mesti cerita Amway hari-hari mesti ada. Bukannya sepanjang masa, maknanya cerita tak ada, tapi setiap hari mesti ada cerita pasal Amway. Mesti ada Amway ni kita ada banyak cerita. Satu kita boleh cerita kelebihan produk, kita cerita promosi, hari ni buat apa, contohnya daftar orang ke pergi kedai ke, ada yang berkaitan Amway yang kita sebarkan. Okay, dekat mana? Dekat WhatsApp, Facebook, WhatsApp, dekat status grup WhatsApp, ada banyak broadcast kat Facebook, dekat personal group, apa nama Reel dan macam-macam, Instagram, TikTok dan lain-lain. Bagi orang tahu yang kita buat MBA dahulu. Bila orang tahu kita buat MBA, dan lagi terutamanya orang kenal kita, bila dia nak produk MBA, dia cari kita dulu. Dia akan cari kita dulu. Kemudian kita pula jangan duduk diam je. Sentiasa beri peluang kepada keluarga, kawan dan siapa saja. Peluang untuk dia pun cuba bisnes MBA. Ha? Jangan ajak dia orang apa nama secara hardcore, tapi cara dia ialah beri peluang. Buat MBA dengan beri peluang dia berbeza. Kita membantu orang dengan bagi orang duit dengan bagi orang pancing, ialah dua benda yang berbeza. Kita beri pancing, kita bagi peluang pada dia untuk dia boleh dapat duit sendiri. Kemudian apa yang anda perlu buat ialah selalulah berhubung dengan upline, dengan leader, dengan mentor anda. Semua aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan, sama ada online ke offline, seboleh-bolehnya join. Sebolehnya join. Sebab di sinilah terutamanya offline lah. Sebab offline ni, kita akan dapat satu benda yang berbeza daripada online. Kita akan dapat aura, kita akan dapat semangat dan kita akan kenal ramai pengedar MBA lain walaupun bukan daripada grup kita. Kita akan ada dalam satu circle yang positif. Kalau kita down, kita tengok orang ni berjaya, kita akan panas balik, nak bawa balik. Itu yang penting sebenarnya. Anda hadir pada semua event MBA. Kan? Oh, saya sekat tu saja. Okey. Panjang sangat kalau saya bercakap hari ni. And okay, itu serba sedikit nak cerita panjang lagi tentang MW ni. Okay, tetapi maknanya saya dulu baru masuk MW, arwah isteri saya dulu, arwah Cikgu Zaidah yang masuk MW. Tapi saya bukan tak benarkan sebenarnya, tapi saya masuk bilik, saya buka internet, buka laptop, saya cari apa MW. Masa itu Cikgu Ramli datang, cerita saya punya Abnan, arwah Abang Mazlan, Kak Edward diceritakan. Tetapi saya ni tak mudah percaya. Jadi saya buka Google, saya buka Facebook, saya cari sendiri. Dan lihat di internet memang semuanya positif macam MW. Jadi kalau anda tak percaya dengan apa yang saya cerita hari ni, panjang-panjang main lebar ni,
anda balik ni atau habis ni buka kat Facebook, tanya chat GPT pun boleh. Tanya dia, betul ke MOU gini? Macam mana, betul ke? Betul ke? Baru anda dapat keyakinan sendiri. Saya dapat tu bila kita cari sendiri apa nama fakta tu. Okey? Okey, saya rasa setakat tu saja. Kalau panjang sangat nanti kan ada yang tertidur pula. Okey, ada lagi presenter yang lain, bagi peluang dia orang bercakap pula. Okey, setakat tu saja malam ni. Saya harap anda boleh faham dan jadikannya sebagai panduan. Okey, terima kasih, balik kepada MC.